Kerana dosa mempunyai kesannya terhadap diri manusia. Dan orang yang membuat dosa akan tahu kesan itu. Setiap kali kita melakukan dosa, kita akan terasa rasa dosa itu dalam diri kita. Melainkan satu orang telah tenggelam di dalam dosa, sehingga tidak ada lagi ruang yang tidak berdosa, maka dia bagaikan satu orang yang bergelombang dengan kekotoran. Mungkin dia sudah tidak dapat membezakan antara yang bersih dan yang kotor. Tapi bagi orang Muslim yang sentiasa celik matanya berfikir mencari redha Allah, dia tahu dia pendosa. Anak Adam sentiasa buat dosa, tetapi dia sentiasa ingin agar dia dan dosanya dipisahkan. Salat menjauhkan kita daripada dosa atau mengampunkan kita daripada dosa. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda SAW menyebut, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah kafaratun ma bainahun. Sembahyang 5 waktu, Jumaat kepada Jumaat, kafarat, pemadam dosa, ma bainahun, kafaratun bainahun, pemadam dosa antara itu, antara subuh, lepas subuh kita pergi buat kerja, kita mungkin buat dosa. Mari zuhur kita salat, gugur dosa. Wuduk menggugurkan dosa. Salat zuhur menggugurkan dosa. Kemudian kita mungkin buat salat, datang pula asar, datang maghrib, datang isya, datang subuh, sentiasa begitu. Tapi Nabi sebut dalam hujung hadis tu, izajtanabal kabair, jika dia menjauhi dosa besar. Dosa besar ialah dosa yang ada ancaman